60,000 pekerja dari 50 syarikat di Indonesia diberhentikan. Indonesia dilanda gelombang pemberhentian pekerja besar-besaran. Indonesia kini menghadapi krisis pekerjaan yang semakin memburuk dengan lebih 60,000 pekerja daripada 50 syarikat diberhentikan hanya dalam tempoh Januari hingga Februari 2025 sahaja. Sektor yang paling terjejas adalah tekstil dan pakaian. Syarikat seperti Streetex, PT dan B International, PT New Era dan PT Yihong Novatech telah memberhentikan ribuan pekerja. Elektronik dan automotif, sektor padat dengan pekerja ini juga mengalami penyusutan besar. Streetex muflis, syarikat tekstil gergasi ini akhirnya gulung tikar selepas bertahun-tahun bergelut dengan masalah kewangan. Hampir 11,000 pekerja hilang pekerjaan. Apa implikasi semua ni? Kelas menengah, middle class akan mengecil. Pada 2019, 21.5% rakyat Indonesia adalah middle class. Pada tahun 2024, angka tu jatuh ke 17.1%. Penggunaan domestik terjejas. Bila middle class terjejas, perbelanjaan isi rumah pun berkurang sekaligus melemahkan ekonomi. Kesatuan Pekerja mendesak campur tangan kerajaan. Presiden Konfederasi Syarikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan bahawa kerajaan perlu segera bertindak menyelamatkan syarikat-syarikat yang bermasalah, contohnya macam Streetex. Jika dibiarkan, krisis ni boleh merebak lebih jauh, menyebabkan kesan domino terhadap ekonomi dan pasaran pekerjaan. Apa pendapat korang? Patut ke kerajaan campur tangan ataupun biarkan syarikat bertahan sendiri? Drop komen korang.